Pagi ni cuaca best sangat kan? Aina nak ajak kawan-kawan semua main teka bunyi dengan Aina. Jom! Wah, cantiknya buih ni. Kawan-kawan tahu tak? Bunyi tiup buih ni sama macam satu huruf tau. Huruf senang je. Gigi atas ni letak kat bibir bawah. Lepas tu hembus angin. Fa. Macam foto. Macam mana bunyi dia? Pa-a? Pa-a? Ish, bukan pa lah Aina. Itu huruf P. Kena sebut fa. Lega. Okey, tadi huruf fa kan? Sekarang kita cuba huruf yang susah sikit. Bunyi dia tebal kat dalam. Huruf qaf. Bunyi dia bukan kat bibir tau. Dia duduk dalam ni. Kat pangkal tekak bunyi dia. Qaf. Tapi jangan tertukar dengan adik dia tau. Huruf kaf. Kah. Bunyi dia ringan dan nipis je. Kalau kaf dia nipis je. Kah. Tapi kaf dia kena bunyi kuat dan berat. Quran. Barulah betul. Kawan-kawan cuba sebut tau. Jumpa lagi dalam video lain. Bye-bye. Bye-bye.